Wow. Fight tu. Woi. Woi, besar tu. Apa ni? Awin? Awin. Abang Awin. Kita mancing dengan dia hari ni. Ni pun kenalan daripada Cik Elmi juga. Dan lagi seorang, tak lain tak bukan pengerusi Kelab Merakit Johor Lama, Nindya. Cik Elmi. Jadi kita mancing lah dengan dia. Yang hari tu tak buat lagi. Apa dia? Yang putus tu. Yang putus kan? Ni baru putus. Bila? Masuk dukun. Tadi? Oh. Sekali ketuk Mana? Ni. Hey. Okay guys, so again naik rakit ni mesti hujan. Kalau korang tengok kat ujung sana tu dah gelap. Itu area-area Pasir Gudang Kongkong aku rasa. Itu sana tu tengah layang kan. Masih dah gelap. So again aku akan jaga sikit lah dengan kamera aku ni. Dan kita dah ada dekat atas ni. So fighting. Mudah-mudahan ada. Okay guys, kita tengok beralun ombak. Aduh, gila Ikut boleh buat. Kita kena dengan ahli konten aku. So macam ni lah gaya dia. Steady je, steady. Ui. Sorry tak balance sikit. Rakit gelora babe. Okay gang, kau tengok gang. Aku duduk je. Rakit ni dah macam bak kata Cik Amy dah macam roller coaster. Ni aku duduk belah belakang. Kalau aku duduk belah depan, angin lagi suara tak dengar. So aku berlindung daripada angin supaya aku boleh bercakap-cakap. Macam ni lah keadaan dia. Gelora babe. Dan kita minta lah, tengok kita minta hujan ni bawa angin ni bawa hujan ke darat. So kita tak kena, tapi macam ke darat ni. Mudah-mudahan lah. Tukar mari. Alhamdulillah. Ada juga. Syukur. Adik. Laik. Benda apa bawah ni? Aduh, takkan sangkut apa ni? Dua-dua sangkut ni. Benda apa? Betul, sangkut. Sangkut lah. Sangkut apa? Ada tukun bawah ni. Depan ni tukun ni. Aduh, dia juga. Au. Ada? Lihat. Apa tu? Aduh. Kau lagi, Mat. Ringan je. Ringan je. Lah. Makan tak lekat habis. Dah, halau lah kotik lah. Woi. Dia lagi. Tukar lagi. Oi, semilang. Alhamdulillah. Lai. Cik ulu je nak. Ekor dia berkecai babe. Kena gigit. Maknanya ada beribu bawah ni. Ada banyak ni. Banyak. Bau minyak ulul bos. Lucut. Orang tu bukan. Tahu tu benda apa? Macam belin. Oi, ada dua. Apa ni? Oh,
Aduh. Hari ni hari duri ya, geng. Tak ada sisik lah. Oh, terlepas. Haha. Are. Strike guys. Oh, ada orang. Tebal. Oh, berat tau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lemak. Memang, weh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat oh. Saya tak boleh lanjut ni. Bahaya guys. Bahaya ya kawan-kawan. Melenting. Oh, saiz mat. Tengok ekor dia koyak. Maknanya ada predator kat bawah tu. Ini macam dah makan. Itulah. Macam biasa budak kecil. Budak halus. Cenonet lah. Dia tadi tu. Oi, ada kerapu. Kerapu bang. Alhamdulillah. Tu dia. Ada tadi bang. Hasil keberkatan sabar. Ambil gambar sana. Kita tak tahu ikan apa. Kita tengok ikan apa. Ui. Waduh. Mak Datuk. Daguk mat. Waduh. Besarnya. Boleh lah. Siapa nak PM aku. RM15 je. Telur asing. Oi. Dapat kerapu tanda. Strike off camera guys. Oi, kau tengok. Oi, tahu-tahu je. Lepas kerapu, tanda. Mantap. Oh. Strike off camera tanda. Telan pula tu. Pelan. Ada. Min. Oh, panjang. Woi, kerapu lagi. Woi, power betul lah abang ni. Woi, memang spot dekat situ lah. Aduh. Woi, power lah. Habis. Tak pasti. Sini. Unga. Dia mari. Dia sudah mari. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Oh, kahwin. Beratnya. Power. Unga. Allah. Jadah dia. Okey tu. Besar. Itu besar tu. Kau janganlah. Terpacak kawan. Oh. Kalah. Oh, besar siul. Jaga dia. Wih, mantap tu. Jaga dia besar, confirm punya. Oh. Set kamera masing-masing. Kena cepat ni sebab air tengah nak tendang surut. So kena cepat. Tu, ada. Tebal. Dia ada cik tebal. Tapi itulah kecil-kecil. Ni dia. Tebal coming. Wow, rabak bos. Tengok. Padu. Dia punya daguk dia, masya-Allah. Cepat aku buka RM15. RM15 telur asing Ni kocok ni strike.
Strike apakah itu? Kita tengok siapa yang makan. Waduh, dia saja. Aduh. Strike off camera. Dia lagi. Oh, win ada dia ni. Power lah. Nama pun Abang Win kan. So, sentiasa win. Oh. Oh, kita pun dapat juga ah. Alhamdulillah. Masalahnya dia makan senyap. Kan? Ada gambar? Ni cancel apa ni? Oh, geruk. Tebal. Dapat juga tebal. Oh. Okay guys. Untuk mengetahui korang kenapa kita orang gemar untuk baling baling ke arah darat dengan baling ke arah darat belah sana. Sebabnya macam yang aku cakap awal video, ini adalah tapak lama. Okey, so dekat depan ni semua ada tukun-tukun lama tau. Ada 60 pieces tukun-tukun lama kat depan ni. That's why kita baling belah sini, belah sini. Sebelah luar sana depan dengan belah sana aku tak pasti. Tapi setakat ni bila kita baling senyap je. Bila kita baling belah sini menghadap ke masjid Teluk Sengat ni dengan menghadap ke Rakit Wak Nin Biasa depan ni. Memang ada belah sini semua ada. So kita baling belah sini je. Ni gaya dia ni. Tapi tak keluar drag. Dah maru kot. Sekejap lap sikit. Sorry guys. Numpang jap. Takut kamera aku kabur. Nah, kan betul? Masin mulut. Daun balu. Angkat sikit. Ya. Kan betul? Daun balu macam itu hali. Alhamdulillah. Thumbs up. Tebal. Side off camera. Oh, mantap. Thumbs up. Abang ni pemalu guys. Dapat ikan diam. Ini kali baru dipanggil. Tengok ikan apa. Macam daun baru. Oh lama. Besarnya. Ni daun baru punya abang. Alhamdulillah. Tak boleh lambat kan bawah tu ada tukun. Takut dia masuk nanti. So terpaksalah dengan loceng ni aku tarik. Ada double strike. Cik Ami pun sama ada. Alamak, dia juga. Aduh, menyampah betul aku. Strike. Tapi ni duri ni, pom-pom ni. Tak melawan, tak apa. Dia angguk. Tada, kan betul? Kan betul? Langkas kot. Macam itu lah. Ni putih ni. Oi. Langkah. Kan betul? Masin mulutku. Alah, belakang jantan. Lepas je lah. Kan? Fish on.
tukar. Aduh. Boleh lah, alhamdulillah. Masih. Hey. Okay geng, jam pun dah menunjuk ke pukul 3 petang dan hari pun sekarang tengah hujan renyai. Air tengah bergerak ke surut agak laju. Yelah, tak boleh nak expect sebab tarikh hari ni punya pasang surut agak besar, air besar. Jadi nanti aku akan kongsikan carta aliran air dekat tepi sini. Okay. Itulah, sekarang ni agak senyap sikit. Ya, kita tak boleh nak buat apa-apa lah sebab air sejuk satu faktor. Lepas tu arus yang agak besar macam ni pun satu faktor, membuatkan ikan tak nak makan. Lepas tu hujan pula, air sejuk lah. Kita boleh buat apa. Dia dah ketuk-ketuk pergi ya. Sebab situ memang ada satu tukun je tu. Apa kat tukun? Itu ikan ular tu. Sur. Tukar. Gaya tukar. Tukar je berat masa nak tarik bila air apa tendang kan. Ni ke sini. Tali ke sini. Bang, tebal bang. Apa yang marah bang kan? Cik Mi kena bakar. Alamak, mak dah tu. Oi, malung besarnya. Bukan malung. Boleh. Oi, besarnya. Bapa ini makcik dia tu. Tukar. Ya. Alamak. Lucut, ada? Tadi macam nyangkut. Bahaya ni. Main dekat air depan ni ada tukun tau. Jadi kena karau laju sikit kalau korang pakai udang hidup. Lepas? Ya, ada. Iyalah Cik. Dia lagi lah. Pakai udang hidup. Pakai udang hidup. Ya. Kena pakai udang hidup. Dia pakai udang hidup lah sini. Dia tak nak pompon. Cik, loceng cik. Right. Macam apa tu? Alah. Tak guna betul lah. Dah lah makan udang. Udang aku kau makan, dik. Bisa. Win. Masih mulut. Oi, kalau dia dengar saya cakap duri kelas bawahan merajuk, dia lepas balik Alhamdulillah. Mantap, bos. Memang tak boleh lawan lah. Kumpau lah lawan. Ui, fight. Kenapa? Kenapa? Fight tu. Woi, besar tu. Woi, betul-betul lah, Cik. Besar baik. Betul-betul puaka tempat ni. Jadi aduh, alhamdulillah. Ya Allah, Cik. Ui, besar, Cok. Ui. Allah. Hai, gelam hitam. Side off camera. Ingatkan sangkut. Hitam betul awak Awak isi minyak diesel ke apa? Ush. Tengok kan sesi menyusun ikan. Hai guys. So, kita plan pun dah nak balik ni. Asyik agak kurang sikit bila air tenang surut dekat rakit ni.
And then korang bagi aku masa sikit, aku nak kemas-kemas. Lepas tu aku akan tunjukkan hasil apa yang ada dekat rakit ni so far. Stay tune guys. Okay guys, syukur alhamdulillah, inilah hasil pada hari ini. Kita paling banyak dekat mana? Bunga tanda ada kerapu, semilang, talang, daguk, ada tuka, daun baru pun ada. Macam-macam ada. Alhamdulillah. Kan Bang An? Terbaik. Okey, umpan yang terakhir dan nak balik. Tengok semua orang dah kemas-kemas. Dia strike. Oi, rakit dia memang power lah. Power Rangers lah. Kita orang cuba tempat yang sama, tak dapat juga. Aduh. Dia asal usul ikan tu dia tahu kat mana kan.